beberapa perkara yang ditegur oleh ahli parlimen tersebut, tak semestinya tugas itu adalah bawah Kementerian Komunikasi. Setiap kementerian ada unit komunikasi korporat dan setiap menteri ada institusi akhbar. Jadi sekiranya sesuatu itu di bawah bidang kuasa mana-mana menteri atau kementerian, maka sudah pasti UKK dan SUA bagi kementerian dan menteri juga mempunyai peranan. Dia ada persepsi masing-masing. Kita dah rombak sebenarnya sebelum ini, dan ada beberapa perkara kita ambil maklum. Mungkin rakan-rakan dalam di kalangan ahli-ahli parlimen mereka ada pandangan tertentu dan kita hormati pandangan itu. Saya ada terima laporan tentang gerak kerja JCOM. Ada beberapa perkara boleh dimantapkan. Ahli Parlimen Kota Melaka dia membangkitkan tentang satu podcast yang disiarkan dalam satu platform. Tapi sebenarnya podcast yang sama ada disiarkan dalam pelbagai platform. Dan bila kita teliti secara keseluruhan, ia tidaklah seburuk seperti yang didakwa oleh ahli parlimen tersebut. Jadi kadang-kala ditafsirkan sebagai dalam satu-satu platform. Tapi dia ada multiple platform, dalam TikTok, dalam Facebook, macam-macam. Jadi kita terima dengan hati terbuka usaha untuk menambah baik. Jadi saya telah mengarahkan supaya pihak JCOM meneliti cadangan-cadangan rombakan yang bersesuaian untuk memenuhi hasrat supaya maklumat sampai kepada komuniti. Masa yang sama, beberapa perkara yang ditegur oleh ahli parlimen tersebut, tak semestinya tugas itu adalah bawah Kementerian Komunikasi. Setiap kementerian ada unit komunikasi korporat dan setiap menteri ada institusi akhbar. Jadi sekiranya sesuatu itu di bawah bidang kuasa mana-mana menteri atau kementerian, maka sudah pasti UKK dan SUA bagi kementerian dan menteri juga mempunyai peranan. Jadi bukan semua adalah tugasan untuk Kementerian Komunikasi semata-mata.